Tegas, adil dan berhemah menjadi pegangan dengan penuh bersepakat. Unit beruniform Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan diketuai oleh Ketua Platun Korporal Normadihah binti Madatul Akmal dengan kekuatan anggota seramai 28 orang kesemuanya. Mereka berusaha memantapkan diri dan sentiasa bersatu hati. Turut mengambil bahagian seterusnya ialah unit beruniform Kadet Bomba dan Penyelamat dipimpin oleh Ketua Platun Akif Denis bin Muhammad Hafiz dengan kekuatan anggota seramai 21 orang dengan slogan Bomba Penyelamat. Pasukan seterusnya adalah Kadet Remaja Sekolah dipimpin oleh Ketua Platun Muhammad Fikri Firdausi bin Sabri dengan kekuatan anggota seramai 33 orang semuanya dengan moto Burning Up, api juang menyambar langit, semangat tak pernah padam.
semuanya dengan moto berilmu, beriman dan beramal. Lintas hormat seterusnya, pasukan Bulan Sabit Merah Malaysia dipimpin oleh Ketua Pelatun Megat Muhammad Ryan bin Megat Muhammad Rozi dengan ketutupan anggota seramai 17 orang dengan slogan berkhidmat kepada sesiapa yang memerlukan. Perarakan perbarisan diteruskan lagi dengan pelibatan 4 buah rumah sukan yang bertanding dan pasukan pengakap PBKR. Mendahului perarakan ialah rumah sukan hijau yang mengibarkan bendera berwarna hijau yang melambangkan semangat berjuang demi keunggulan, diketuai oleh Raja Farid Daniel bin Raja Faizal Nazri dengan kekuatan anggota seramai 27 orang membawa langan moto kita gegar tanpa gentar.
berjuang yang tinggi, dipimpin oleh Akif Yasin bin Abdul Muttalib dengan kekuatan anggota seramai 35 orang kesemuanya. Satu, dua. Merah menyala, semangat membara, setiap langkah kita tetap reda, bersatu hati, bangkit bersama, menjulang nama merah rumah berdua. Menyala sang juara, rampu berjuang belum bermaruah. Semangat jiwa membara, menyala sang juara. Now. Lari kiri. Kearakan lintas hormat ke barisan seterusnya pada pagi ini ialah dari Rumah Sukan Biru yang mengibarkan bendera berwarna biru yang melambangkan semangat sentiasa ingin maju untuk mengejar impian. Rumah Sukan Biru diketuai oleh Tengku Muhammad Iskandar Zakwan dengan anggota seramai 24 orang kesemuanya dengan moto Biru Marah Pasti Juara. Hormat ke hadapan. Hormat. Lalu tayo. Berhenti. Lalu tayo. One, two, three, four. Pamela one, Pamela Mela one, Pamela two, Pamela Mela two, Pamela three, Pamela Mela three, Pamela four, Pamela Mela four. Dulu, sorry when
diketuai oleh Muhammad Daniel bin Arifin. Mereka tampil dengan slogan hormati perbezaan, raikan kejayaan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas kesudian menerima lintas hormat daripada peserta pembarisan. Majlis mempersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, bendera kejohanan yang berlatakan warna putih melambangkan keikhlasan, ketulusan dan semangat perjuangan yang kental untuk meraih kejayaan. Sementara gelung bulatan 5 warna mewakili 4 buah rumah sukan dan penglibatan pelajar PPKI yang turut mengambil bahagian. Rencana sekolah pula terus melengkapi aspirasi untuk melahirkan insan yang gigih, berani, berwibawa dan berkepimpinan tinggi dalam pelbagai bidang.
Up. Kuat. Gerak kiri, kiri, cek. Dan kiri, kuat. Dah. Majlis merakamkan